Assalamualaikum geng kebun. Setiap kali saya post video tentang tanaman kami, soalan yang paling banyak ditanya tentang baja. Baik, pengalaman saya sendiri, dulu pada peringkat awal kami berkebun, setiap kali saya tengok video orang lain yang menaburkan baja dan bercerita tentang baja, saya akan beli baja itu untuk tanaman saya. Dan saya selalu kecewa kerana pokok saya tak subur macam apa yang saya tengok pada video orang lain. Rupa-rupanya masalah kami ialah pada tanah. Kenal pasti dulu masalah tanah kita. Selepas itu barulah kami sedar setiap pokok tu memang sama, tapi di mana kita tanam. Sebaiknya kita kenal pasti dulu kesuburan tanah untuk kita tanam pokok. Kadang-kadang dalam sebidang tanah, kesuburannya tak sama. Ada bahagian yang subur dan ada bahagian yang tidak subur. Dan ada tanah yang berpenyakit. Mungkin berpunca daripada racun rumput yang pernah kita guna. Kami memang mengelakkan racun rumput di bahagian-bahagian untuk tanam pokok. Rumput yang di mesin adalah baja semula jadi. Dalam bercucuk tanam, perkara paling kita perlu ambil tahu ialah sistem pengairan. Kalau nak jimat kos air, tadahlah air hujan dan biarkan beberapa hari barulah disiram pada pokok. Kami sendiri buat tube well, air galian dalam tanah ni memang sangat menyuburkan. Berbalik pada soalan tentang baja, untuk pokok-pokok besar yang pohonnya keras, orang dulu-dulu sekadar gunakan garam sahaja. Tapi bukan garam yang untuk dibuat masak. Orang dulu-dulu panggil garam kotor. Dijual dalam guni, harga garam murah dan organik. Tetapi garam tak sesuai untuk pokok-pokok kecil yang berbatang lembut. Untuk tanah yang subur, cukup sekadar kita siramkan pokok. Setiap kali lepas musim buah-buahan, pohon besar ni boleh digaramkan. Taburkan kapur pertanian atau dolomite untuk pulihkan tanah. Kalau pokok masih juga perlukan baja, carilah baja yang sesuai dengan tanah dan pokok kita. Beli baja di kedai pertanian yang penjualnya faham tentang baja. Untuk pokok-pokok kecil seperti kesum, kunyit dan yang lain-lain, saya buat baja sendiri je. Baja kompos yang pernah saya postkan videonya. Sebaik mungkin kita berjimat cermat dah dalam bercucuk tanam. Kalau tersilap cara, berkebun ni boleh menjadikan kita mengeluarkan kos yang tinggi. Jom tanam. Alhamdulillah.